beberapa hadis yang Nabi SAW banding dengan Uhud. Di antaranya sabda Nabi SAW, sesiapa yang salat jenazah dan ikut jenazah sampai selesai ke bumi, dia balik dia akan dapat 2 qirat. Dan siapa yang hanya salat saja, dia akan dapat satu qirat. Satu qirat besarnya Uhud. Allah besar tak? Sana ya? Besar. Tengok Uhud nak dapat pahala, ganjaran pahala besar-besar Uhud ni. Semua ya Ustaz? Semua ya? Inilah Uhud 7 km panjangnya. Oh, panjangnya 7 kilo. Dengan sebab itu untunglah kita kan, kita masuk Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram Makkah, setiap waktu ada salat jenazah, dan begitu juga Masjid Nabawi. Untung kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang kita dapat salat jenazah setiap waktu. Baik, dan satu hadis lagi yang Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu memaki para sahabat aku. Lau ahadu anfaqa mislu Uhud dahaban. Nabi kata, jikalau di kalangan kamu membelanja emas sebesar Uhud, ma balagha muddah, tidak sama dengan sahabat aku yang membelanja satu cumpak atau setengah cumpak. Allahu Akbar. Di sini di antara ulama sebut tengok kemuliaan para sahabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu janganlah kita maki para sahabat. Hati-hatikanlah dari golongan orang yang maki para sahabat, supaya kita dijauh dari golongan tersebut. Sekarang ni banyak di antaranya Syiah yang mereka buat perayaan maki para sahabat. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang dosa besar jugalah, maki para sahabat. Nabi dah larang, jangan di kalangan kamu memaki para sahabat aku. Ada juga ulama sebut kalau maki para sahabat dan dosa dia sebesar Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, Uhud, kita tengok Uhud. Selepas Rasulullah SAW balik daripada peperangan Khaybar, Rasulullah paling tengok Uhud. Rasulullah pada tunjuk, Rasulullah sabda kepada para sahabat. Rasulullah sabda, kata Rasulullah, hadza jabalul Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Ini bukit Uhud yang mencintakan kami dan kami mencintakannya. Allahu Akbar. Tengok bukit kan, bukit cinta pada Nabi SAW. Dan di antara ulama kata, benda yang Madinah ni, di antara Raudhah dengan Uhud akan ada dalam syurga nanti. Sebab mereka cinta pada Nabi SAW. Baik, satu ketika Nabi SAW pijak di atas bukit Uhud. Baik, sebelah kanan kiri kita, sebelah kiri jemaah nampak kan, satu bukit yang ramai orang berpijak ni, iaitu Bukit Ar-Rumah, Bukit Pemanah. Di sinilah Bukit Pemanah yang Rasulullah SAW arah kepada 50 orang sahabat supaya mereka tetap di atas bukit ini dalam peperangan. Oh, bukit ni. Baik, sama balik mengenai Bukit Uhud tadi. Nabi SAW satu kali Rasulullah naik masjid, naik bukit ni, mendaki ke Bukit Uhud, bergegar kerana melianya Rasulullah ke atas dia. Maka Rasulullah kata, uthbut Uhud fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syuhada'. Tetapkanlah Uhud kerana di atas kamu ada pesuruh Allah, ada as-siddiq iaitu Sayyidina Abu Bakar dan 2 orang syahid. Allahu Akbar. Tengok Uhud kan bergegar kerana Rasulullah SAW bijak dia. Mudah-mudahan kita kasih Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah. Baik, alhamdulillah. Baik, mengenai peperangan Uhud. Sebab apakah berlaku peperangan Uhud? Sebabnya sebelum berlaku peperangan Uhud, berlaku peperangan Badar. Badar ni dengan Madinah ni sekitar lebih kurang 180 kilometer. Allah, jauh tak? Jauh. Berlaku pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan Rasulullah masa itu berjalan kaki dengan para sahabat. Baik, apabila berlaku peperangan Badar ni, umat Islam